Kemudahan pembelian pakaian seragam sekolah secara ansurans disifatkan praktikal dalam membantu ibu bapa membuat persiapan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, kemudahan itu dapat membantu meringankan beban kewangan yang perlu ditanggung ibu bapa pada setiap sesi awal persekolahan. Ujarnya, inisiatif diperkenalkan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI itu memberikan sedikit kelegaan kepada ibu bapa yang perlu menanggung kos kelengkapan terutama bagi mereka yang mempunyai ramai anak. Ia turut memudahkan urusan mendapatkan pakaian seragam. Sedikit sebanyak memberikan keringanan kepada ibu bapa dan saya sebagai ahli parlimen merasakan ini antara program atau projek yang sangat baik untuk rakyat dan saya pun berhasrat untuk memberikan komitmen saya untuk projek itu khususnya untuk persiapan tahun hadapan insya-Allah untuk sekolah. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Madani Kita di Simpang 4. Pelaksanaan program NADI juga mampu mendekatkan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan dengan masyarakat setempat. Ia sekaligus menjadi platform penting bagi kerajaan menyampaikan aspirasi, suara dan pendirian berkaitan pelbagai isu selain berinteraksi dengan masyarakat. Pelaksanaan dasar Hari Bekerja Hybrid HBH untuk penjawat awam memerlukan tempoh sekurang-kurangnya 1 hingga 3 bulan sebelum kesannya dapat dinilai dengan lebih komprehensif. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, ketika ini 15,000 penjawat awam memilih HBH setiap hari. Sudah pastinya dalam tempoh yang singkat ini kita tidak dapat menilai dengan lebih komprehensif, tapi insya-Allah mungkin selepas sebulan ataupun 3 bulan pelaksanaannya kita akan dapat melihat impak kepada pelaksanaan Hari Pekerja Hybrid ini. HBH yang membolehkan pejabat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari bekerja dari rumah atau lokasi alternatif berkuat kuasa sejak 1 Ogos lalu. Beliau berkata demikian selepas program larian Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-21. Lebih 13,000 peserta dan pengunjung menyertai acara ini. Turut hadir Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Penduduk di Kampung Paya Jaras Hulu, Sungai Buloh, Selangor dihantui air berwarna hitam serta busuk yang mengalir di sungai berhampiran kediaman mereka. Keadaan itu didakwa berpunca daripada air larut resap atau licit yang dikaitkan dengan projek penambakan tanah di tapak kubur baru. Wartawan Aduan Rakyat Ridwan Rushdi Azri Ruslan ada laporannya. Kira-kira 200 penduduk berdepan pencemaran air dan bau yang dikatakan berlanjutan hampir 3 tahun. Mereka mendakwa projek tambakan tanah menggunakan sisa buangan sehingga menghasilkan air larut resap iaitu sisa cecair yang terhasil daripada proses penguraian sampah sarap. Air itu dipercayai mengalir ke parit di kampung sebelum memasuki sungai utama. Air jernih, bahkan anak-anak saya pun boleh main-main dekat mata air dekat sini. Tiba ini dalam 3 tahun ini, tiba-tiba air berubah. Dah kala macam air kopi, lepas tu bau busuk, keluar bui. Bau busuk itu turut memenuhi ruang kediaman sehingga melekat pada perabot. Tidak sampai 10 minit saya berada di kawasan ini, baunya cukup menyengat hidung. Bayangkan penduduk yang sudah berada di sini sejak 3 tahun lalu yang setiap hari terpaksa menghidu bau seakan-akan bau yang amat-amat dahsyat. Bukan sahaja mengganggu gugat keselesaan, malah keadaan ini menimbulkan kegusaran aspek kesihatan penduduk. Mereka bimbang jika pencemaran ini melibatkan bahan kimia berbahaya. Dulu beli orang kata bangun pagi hirup udara segar kan, bangun pagi jangan keluarlah bahaya. Risau. Kita sampai rasa macam nak termuntah kalau bila bau tu datang. Memang kadang-kadang terasa sesak nafas. Bila tetamu datang rumah, mereka pun perasan. Bila sampai je dia turun kereta je, dia dah tanya kita, kenapa bau lain ni? Masalah ini juga didakwa mengakibatkan kerosakan harta benda. Peralatan rumah termasuk komponen kenderaan cepat berkarat. Barang-barang rumah rosak, aircon rosak.
Dan kalau misal kata aircon saja boleh rosak, yang kita hari-hari ni menghidup dalam kita paru-paru apa jadi? Penduduk mendakwa pelbagai aduan telah dikemukakan kepada pihak berkuasa. Namun mereka masih menunggu tindakan menyeluruh bagi menangani isu terbabit. Sehingga laporan ini disiarkan, kami masih menantikan maklum balas daripada pihak berkaitan. Emailkan aduan anda beserta nombor telefon untuk dihubungi ke aduanrakyat@tv3.com.my. Ridwan Rushdi Azri Roslan, Aduan Rakyat, TV3, ambil berat. Masyarakat orang asli kampung Sayung Pinang dan Pasir Mutiara di Kota Tinggi Johor kini hidup dalam ketakutan susulan penemuan kesan tapak kaki dipercayai milik 2 ekor harimau. Lebih membimbangkan, kehadiran haiwan liar itu hampir dengan kawasan kampung. Kesan tapak kaki ini dikesan di beberapa kawasan termasuk sekitar jalan pintas di sempadan kedua-dua perkampungan itu petang Khamis lalu. Antaranya kampung orang asli Sayung Pinang. Bila kita ukur, kita ambil saiz, rupanya saiz dia berbeza. Kita beranggapan bila saiz berbeza, kita anggap ni 2 ekor lah. Dengan saiz yang pertama tu 5 inci, saiz kedua tu 4 inci lah. Kalau tengok pada saiz ni, saiz ukuran haiwan dewasa. Penduduk turut mendengar ngauman mamalia berkenaan dari kawasan beluka berhampiran. Dalam pukul 4 macam tu lah, mendengarkan suara dia mengaum, macam takut lah. Justru tindakan segera perlu diambil pihak perkhidmatan termasuk memasang kamera dan perangkap di kawasan berkenaan demi keselamatan penduduk. Terengganu bukan sekadar destinasi pantai dan pulau, malah turut menyimpan khazanah alam yang unik. Di puncak Gunung Cemerung, Berembun dan Langsir CBL, keunikan pokok bonsai semula jadi menjadi tarikan tersendiri serta berpotensi diangkat menjadi produk eco pelancongan bertaraf dunia. Ikuti laporan Muhammad Isha Abdillah. Sebelum menemui keunikan pokok bonsai semula jadi di puncak gunung, pendaki akan merentasi hutan hujan tropika yang kaya dengan khazanah flora dan fauna. Sepanjang trek CBL, pendaki turut berpeluang menyaksikan pokok seraya gergasi. Di sini, pendaki berdepan cabarannya tersendiri apabila perlu merentasi Bukit Taubat, laluan curam yang menjadi ujian utama sebelum tiba ke destinasi. Pengalaman saya di Bukit Taubat tu sebenarnya itu berkenaan dengan kita punya mental lah. Kalau mental kita kuat, kita boleh naik. Tapi pengalaman di situ sangat mencabar bagi saya dan Alhamdulillah saya berjaya lah naik ke atas. Bukit Taubat tu dia ada curam yang sangat tinggi, tapi Alhamdulillah ada tali disediakan dan juga tangga yang memudahkan kami untuk mendaki ke atas. Selepas melepasi halangan itu, pendaki akan disambut lambang keunikan CBL. Di sini, ratusan pokok bonsai semula jadi tumbuh di puncak gunung. Di sebalik popularitinya dalam kalangan pendaki, CBL menyimpan potensi besar untuk diangkat sebagai destinasi pelancongan sukan bertaraf dunia. CBL ni kalau di kalangan pendaki memang dah terkenal. Tapi kalau untuk orang awam dan untuk generasi-generasi akan datang, mungkin CBL ni masih lagi belum terkenal. Jadi saya mensyurkan supaya kerajaan negeri, pejabat hutan bertindak lebih ke arah tourism, mempromosikan sport tourism untuk menjadikan CBL lebih terkenal. Selain pemandangan pokok bonsai di puncak yang memukau, CBL turut menyimpan satu lagi anugerah alam. Dan sekiranya berada di puncak Gunung Berembun kecil ini, di kaki gunung ini ada terdapat satu aliran anak sungai dan airnya sangat bersih dan dikatakan mempunyai mineral yang sangat baik. Dan rasanya, saya rasa kalau dibandingkan dengan air minuman yang berada di pasaran, ini adalah yang paling terbaik. Bagi memastikan khazanah alam ini terus terpelihara, pejabat perhutanan negeri juga terus memantau keadaan pokok bonsai di kawasan tersebut. Baru-baru ni ada perubahan iklim, cuaca di atas CBL ni, tetapi telah dipulihkan oleh pihak perhutanan dan kalau tengok ada lagi sikit-sikit lagi, tapi dia dah hidup semula, ni pun mati. Alhamdulillah kepada semua pendaki bonsai bersiap siaga menunggu anda di sini.
Usaha pembangunan pelancongan di kawasan ini perlu dilaksana dengan seimbang bagi memastikan keunikan CBL terus terpelihara untuk generasi akan datang. Muhammad Ishak Abdilangah melaporkan.